Next around what's over there? We are in Singapore. Kita jalan-jalan kat Singapore kali ni. So yeah. So today we are at Jewel bersama kawan-kawan Anis. Kawan-kawan Anis. So Anis, say hi. Hello. Hello. Bersama kawan-kawan Anis Nat jauh dari KL. Pawas here with his kids Nat and Marisa. So yeah. So this time round kita akan berjalan-jalan di Singapore and bring you around Singapore, okay? Nah, kita nak pergi makan ice cream dulu. So we are almost there for Birds of Paradise. We are in the queue. So kita dah nak sampai. Ni kakak dah tak sabar nak order Birds of Paradise. Okay. Daniel nak order flavor apa? Daniel nak order flavor apa? Coklat. Coklat. Okay. Marisa nak flavor apa? Marisa flavor tak tahu, boleh. Kita akan cuba usahakan flavor tak tahu. But so we have already decided what are we getting? Earl Grey lemongrass on cup or cone? Cone, okay. And then ada ambil chocolate. Farah and Naus gonna share what's that pistachio cup. So okay, come, let's go. Mari, tengok. Suddenly bila kat depan ni semua macam sedap lah. Ini apa tu nanti? Tadi dia bau Yelah dia nak ambil ni kan? Coklat mana nak? dia dah belum ada. Dia nak mana? Oh, yang biru. Ni. Tinggal dia. Tinggal. Okey, Marisa. Nak tengok. Aku makin detail lah Izzah. Aku tak ada tengok yang foto tu. Aku tengok. Dia bau ni. Tinggal put. Aku kosa tadi. Satu je tak. Satu lagi apa? Salah pun. Apa dia? Yang tak tadi. Pistachio ada? Dah, you dah. Nah, pistachio cup satu. One pistachio cup. And one Earl Grey lemongrass cone. Ice cream. Dia punya. Okay. So that's all folks for Birds of Paradise. Kita bayar. Ini kalau pula. Okay. Dah. 2,003 coins, right? Again, sorry? 2,003 coins, right? 2 cups. Okay, 2 cups. Yes, 3 coins. Correct. Okay. Just a moment, Okay. Kita dah bayar dulu, nanti kita kira. You ambil dulu you punya. Yes, please.
Okay. Ni Earl Grey. Dua belakang ibu. Para punya. Okay. Alright. Thank you. Ambil je sini. Boleh ambil lagi satu. Kita nak kena ambil situ. Jom. Where are they? No, no. Yeah, it's recording still. So we are gonna find Fidaus and Farah. Where are they? Let's go hunt for them. I have no idea. Tadi dia ambil. Dia ambil. They've lost them. Stop there. Sekarang kita nak pergi ke waterfall. Daniel, where we are, Daniel? Ooh, the waterfall of Jewel. Ke kanan nak? Ke kanan. Sini je. Asal? Boleh duduk mana? Cari you. Oh. Tak. Itu tak ada space lah. Itu tak apalah. So there's a waterfall. So we have a Chinese celebration. Ya, kasih yang udang 8, yang bawang 1. Yang tu apa, ujung dal dal. Dal 1. Dah. Tak, 8 tu lain.
apa boleh je. Tak payahlah. Ambil aku je tak. Buat hujak. Yang mau tak payah ambil. Tak boleh. Dah cakap dah. Turun. Nanti ada polis tau. Tak apa. Tak payah, mau tak payah. Nak ambil. Ambil tu tak payah. Dia ni. Aku lah kau bayar. Nanti kena bayar. Kalau tidak dia kena bayar. Apa tu dia beli? Ya Allah. Masya Allah. $50 guys. Dia kata jangan Nice. macam $1 je each. Oh, baloi lah betul. Oh, ini ramen. I mean, noodle. Brand lain dia macam Dia collect. Tapi tu tak beli. $50. Oh, ada. Oh, this one is Pun ada noodle. juga kan dalam dia. Ni cup Noodle, noodle, ha. ni cup noodle habis tu ni yang instant noodle biasa. Tapi murah lah. It's affordable. Ya, betul. Over lah. Tak, dia cakap Musa nak ni tadi. Musa yang nak macam mana? Kenapa tak beli? Tak, macam tengok-tengok. Nice. Barang baik. Oh, they have Coffee. Oh, that's interesting. Hey, Minion. Influencing people. Nampak, dia tengah influence. Hi guys, kita berada di Arab Street. So, kita nak jalan makan dulu isi perut, baru kita jalan-jalan di Arab Street. So belakang ni Golden Mile, Golden Landmark, dan sebelah je Village Hotel Bugis. So guess where we are eating? Kita nak pergi makan Zamzam. Zamzam makan mutabak. Sini belum. Oh, belum. Kita nak pergi makan Zamzam, makan mutabak. Yalah, orang baru datang sini makan mutabak eh. So kita cuba Okay. So,